Mana ada lelaki mengandung kat dunia ni nak? Bukan kat Malaysia nak, satu dunia. Nak. Hang kalau buat AVF pun tetap takkan mengandung. Acak. Buat tabung uji ke, buat tabung apa ke, hang takkan mengandung nak. Hang kan nak helmet. Aku bantu mudah urusan hang. Aku nak helmet je, bukan nak harta hang semua. Ya, semua hang nak guna beli apa pun boleh. Tapi tak nak lah bagi hang mengandung buat apa, tak nak aku. Ambil lah semua. Anak tu pun ben-benkan hang. Lama aku. Takut kalau dapat anak tak tahu nak bombel siapa tu, dua jantan tu. Tak apa. Aku tekan awal. Tak payah keluar. Hang kalau tekan bukan keluar anak nak, dia keluar tai. Hang kalau tekan bukan yang keluar tu baby, tai yang putus nak. Hang tak mau tak apalah. Aku dah bagi peluang dah kat hang. Bukan tekan Hang helmet tekan tu tai, bukan baby nak, tu tai nak. Tu tai hang yang hang tak buang dekat setahun, kerak-kerak dalam perut hang nak. Aku nak mudahkan urusan hang. Cuba Hang dulu. bukan mudahkan urusan aku nak, hang menyeksa aku nak. Tak seksa, mudah je. Mudah kepala acik hang nak. Aku kenal lah. Nak. Esok aku call kedai tu, nanti aku cakap nak bayar. Memang melampau. Nak satu dah. Aku nak kena dapat berapa jantan yang boleh beli tu. Hang ni, duit hang dah ada dah, tak payah jantan pun boleh belilah. Hang ejah lah satu ship pun jadilah. Hang berkira no. Berkira tai hang. Aku tak ada otak ah. Benda tak luak pun. Tak luak tai hang. Lepas tu hang makanlah togel dia banyak dia Tak makan ingin tai hang. Tak mau aku. Tak ingin aku. Otak abang. Abang nak apa pi lah, aku tak mau. Ampun on apa pi? On. Hang promote kat depa. Abang kat follow. Tak mau aku promote bawah. Hang abang kat follow hang siapa boleh bagi aku mengandung aku bagi. Memang takkan mengandung lah. Nak hang jantan. Hang jantan nak. Jantan tak boleh mengandung. Acak. Apa pun kacak kita back to normal lah. Aku ucap terima kasih lah kat hang kan. Awak? Aku kalau pergi mana-mana pun semua orang tanya soalan yang sama. Dan aku menyakit hati kau. Seorang tak dengar nak? Seorang tak dengar? Hello? Dah okey. Aku tak betul tak dengar dia, betul tak dengar. Okey. Aku pergi mana-mana pun orang dia cakap, ini kat anak yang live dengan Acak. Kenapa aku sakit hati kau dengar? Acak ada orang cek saya wakil Acak on. Ada berani kau? Woi! Aku tak pernah ajar. You aku pergi try lagi. Aku tak kisah. Dia Abang tak lagi. ada. Aku mengandung. Ambil semua. Woi! Jangan sebabkan duit kau jadi gila. Dia jantan. Kau jangan gila. Dia tak ada pun apa yang kau nak tu. Dia laki. Astaghfirullahaladzim. Balik. Bertobatlah bang. Jangan sebab duit abang tak mahu mana laki mana perempuan bang. Dia laki bang. Aku benar. Hang ni dah dengki apa biar nak cuba nasib. Mana boleh nak. Nanti bahaya nak. Tak naklah duit tapi nak hari-hari dengan kanak. Hang tengok. Ramai gila tengok. Mesti nak ada nombor kat tele dekat bio dia kan. Alah kan nombor butik. Aku live ni pakai nombor butik tu. Mampus. Guys, janganlah tak ada duit siapa buat benda-benda macam tu guys. Dia laki guys. Hang Kita back to normal nak. Hang kenat lah Cak. Hang memang kenat. Bak ni aku kaki anak nak sebab aku tak nak orang kena tipu. Tipu apa? Laki. Aku abang aku dah hampa. Ya, tapi aku tak mau lah laki dengan laki mana boleh. Tak buat apa pun. Aku cakap Tak buat apa kalau dah jadi macam hang ni jenuh. Macam aku tak tahu geng-geng hang ni. Kalau dapat bayar ni jangan. Dia pun sedap dia dengar pun sedap je. Oi. Ilamunya Cak. Hang buat aku tiba-tiba aku teringat lah. Borak balik back to normal Back tadi. to normal okey. Kan aku pergi kelok-kelok mana. Yang ni yang live dengan Acak tu. Hang tengok saya Acak padahal kalau tak ada orang hang. Aku popular je sebelum hang. Tapi kalau hang lah mengaku lagi lah. Walaupun view aku 10 orang. Ya Allah ramainya. Apa tu WhatsApp aku lah. Ya ramai. No stop. Nampak dia pun stok cek aku. Hang pergi jantan nombor telefon. Memang dia cek ngacah hang. Tapi tak apa nanti nanti aku colek Acak bagi kat nak. Transfer 5. Dia pun nak colek Acak bagi aku. Ni lah. Apa buat aku jadi bahan bisnes nak RM5,000. Settle hantar balik lah. Settle tak balik. Aku memang bagi hang time tu nak.